Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Bukhari meriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkhutbah dan berkata, panji-panji telah diambil oleh Zaid, lalu dia syahid. Kemudian Ja'far bin Abi Talib pula ambil panji-panji itu jadi komander dan dia pun syahid. Kemudian ia diambil oleh Abdullah bin Rawahah radhiyallahu an dan dia pun syahid juga. Ini cerita peristiwa Perang Mu'tah yang berlaku pada tahun ke-8 Hijri. Kemudian Khalid bin Al-Walid, dia pun jadi komander tanpa dilantik. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada orang Islam ke atasnya, iaitu dengan asbab Khalid bin Al-Walid menjadi komander. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambung cerita 3 orang yang sangat-sangat dikasihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahid masa Perang Mu'tah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Wa ma yasurruni aw qala wa ma yasurruhum annahum indana." Walaupun mereka syahid di bumi asing, tidaklah menggembirakan saya kalau mereka berada di sini, ataupun mereka pun tidak bergembira untuk berada di Madinah ni. Maknanya walaupun mereka syahid, terkorban di medan perang, tapi mereka syahid kerana Allah Subhanahu wa taala, dan mereka sangat gembira kerana terkorban di bumi asing di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini kelebihan orang-orang yang keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. So apa yang saya nak relate hari ini, kita dapat berita yang tidak menarik, berita yang menyedihkan. Apabila kapal-kapal sumut flotilla telah disekat oleh pengganas dan juga penjajah Bani Yaqub, penjajah tanah Syam. Ni saya guna perkataan penjajah tanah Syam lah. Satu benda yang saya nak ingatkan, saya personally tidak gemar menggunakan perkataan Israel, tapi saya lebih gemar menggunakan perkataan Bani Israel. Israel ni nama Nabi Yaqub. Jadi kadang-kadang orang tak nak bagi dia punya posting ataupun videonya tu disekat oleh media-media barat ni ataupun media sosial barat ni, so dia orang pun tukarlah ejaan, itu ini begitu begini, tukar-tukar sikit lah. Tapi saya personally saya guna Bani Yaqub je. Guna Bani Yaqub. Dan pasal Israel tu nama seorang Nabi, dan yang dikutuk oleh Allah Ta'ala ialah keturunannya. Jadi ada baiknya kita letak Bani kat depan tu. Dalam Quran pun tak ada kata Israel macam ni. Yang katanya Bani Israel macam tu, Bani Israel macam ni. Anyway, my personal feeling adalah ustaz-ustaz dan ulama' lain yang cuba justify, tak apalah. Mereka ikut pandangan mereka, saya ikut pandangan saya. Okay, anyway, so penjajah tanah Syam ni, mereka telah menyekat bantuan kemanusiaan. Di antara yang ditangkap dan ditahan ialah orang-orang Islam sendiri, bahkan daripada negara kita sendiri. So ini satu kesedihan lah, apabila mereka tanpa sebarang kesalahan, tanpa sebarang dosa disekat daripada memberikan bantuan kemanusiaan kepada orang-orang yang dizalimi. So this is a very saddening day. Tadi ada pelajar saya tanya saya apa pandangan saya, dan saya benda yang terlintas dalam hati saya ni apa dia? Apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara benda yang dipelajari oleh orang ramai daripada kenabian yang pertama, satu benda yang daripada Nabi Adam ajar sampai ke hari ini, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Bila kamu tak malu, buatlah apa yang kamu nak buat. Jadi kita tengok, walaupun satu dunia tahu pembunuhan besar-besaran yang berlaku di tanah Syam, di bumi Kudus, semua orang tahu, dan semua orang tahu bahawa alasan yang cuba diberikan oleh Bani Yaqub ni semuanya tak masuk akal, tapi mereka tetap tidak malu. Mereka biarkan saja, biar satu dunia tengok kami jahat, kami tak peduli. Ini nak kata betapa rosaknya jati diri dan personality mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita daripada bersikap sedemikian. Malulah dekat Allah Ta'ala, malulah dekat orang ramai. Reputasi itu penting, termasuk dalam maqasid syariah. Dan doa kita ni sentiasa bersama-sama dengan orang-orang yang
bertungkus lumus dan sanggup mempertaruhkan nyawa mereka untuk memberi bantuan kepada mangsa-mangsa tanah Syam. Kan? Jadi ada yang ditangkap, ada yang ditahan, ada yang putus, yang mana putus apa nama ni, tak dapat nak dijejaki, tak tahu apa jadi. Dan saya anggap bahawa tak apalah, inilah saham mereka. Mungkin kalau ada di antara mereka yang terkandas dan tersekat di sana, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan ganjaran yang begitu besar kepada mereka di atas pengorbanan mereka ini dekat tanah asing, disekat oleh orang jahat, tapi mereka punya niat baik, dan mungkin mereka sendiri tak nak ada kat Malaysia. Seperti mana yang Nabi SAW sebut mengenai 3 sahabat yang syahid dekat Mu'tah tu kan, mereka pun kalau boleh tak nak ada kat sini. So kita ini kan hidup kan, tidur lena, makan kenyang kan, hidup selesa, dan mereka kat sana mungkin bersusah payah, tapi mereka tetap juga berada di sana, dan mereka tak nak berada di sini tatkala saudara-saudara seagama kita sedang mati kebuluran, mati dibunuh, disekat dan dilayan seperti jauh lebih teruk daripada binatang. Wal'iyadzubillah, wal'iyadzubillah. So ini doa kita sentiasa bersama mereka, dan jangan ada siapa-siapa yang pandang rendah kalau mereka kat sini mestilah mereka tak kena tangkap dan sebagainya. Ini orang munafik zaman Nabi SAW dulu pun dah pernah cakap dah. Apabila ramai para sahabat yang terkorban masa perang Uhud, mereka pun kata kalau dia duduk kat Madinah tak pergi perang, mesti dia orang selamat. Habis semua kena kutuk dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Awaknya kalau kamu duduk sini tak mati ke? Kok mana pun pergi sana pergi sini meninggal juga. Kan? Bezanya apa dia? Bila orang syahid dekat Uhud, mereka mendapat ganjaran yang sangat-sangat tinggi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi walaupun ada saudara-saudara kita yang terkandas kat sana, tersekat kat sana, kalau ada orang kata kalau duduk kat Malaysia ni, duduk kat rumah mesti seronok, tak ada gaduh kena tangkap, dan ketahuilah bahawa duduk kat sana ke duduk kat sini ke sama sahaja. In the end kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bezanya bila orang tu berusaha payah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan gembira kalaulah dia boleh pulang balik dekat dunia, buat balik benda yang sama, bersusah payah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, so ini satulah kan. Kemudian saya nak baca satu doa lah, doa qunut nawazil yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi daripada Umar radhiyallahu an. So bila Sayyidina Umar hantar tentera yang begitu ramai nak pergi tawan tanah Syam, dan mereka menghadapi tekanan ataupun tentangan daripada musuh yang sangat kuat, dan begitu tu sampai kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, maka beliau pun berkunut berdoa selepas rukuk. Lalu beliau mengatakan, ni doanya lah yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi daripada Sayyidina Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa alif baina qulubihim wa aslih dhata bainihim wansurhum ala aduwwika wa aduwwihim. Allahumma al'an kafarata ahli alkitab alladhina yasudduna an sabilik wa yukadzibuna rusulak wa yuqatiluna awliya'ak. Allahumma khalif baina kalimatihim wa zalzil aqdamahum wa anzil bihim ba'saka alladhi la tarudduhu anil qawmil mujrimin. Ini doa kunut nawazil ataupun kunut nazilah yang dibacakan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pada waktu subuh. Jadi apakah dia punya makna dia? Apakah terjemahannya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Ya Allah, ampunkanlah untuk kami, untuk semua mukminin, semua mukminat, semua muslimin, semua muslimat. Wa alif baina qulubihim, dan jinakkanlah hati sesama mereka. Wa aslih dhata bainihim, perbaikilah hubungan sesama mereka. Wansurhum ala aduwwika wa aduwwihim, dan bantulah orang-orang beriman ini untuk memenangi, untuk menang melawan musuhmu dan musuh mereka. Ya Allah, laknatlah orang-orang kafir harbi daripada ahli kitab yang cuba menyekat daripada jalanmu dan mendustakan rasul-rasulmu dan memerangi kekasih-kekasihmu. Ya Allah,
letakkanlah perbalahan antara kalimah mereka. Biarlah mereka ni berperang satu sama lain, bergaduh sama sendiri. Maknanya antara kafir ni, orang kafir Ahlul Kitab yang harbi ni, biarlah mereka bergaduh sama sendiri. Dan gegarkanlah kaki-kaki mereka, dan turunkanlah azabmu yang tidak engkau tarik balik ke atas kaum yang berdosa ini. So, ini doa kita. Apa-apa doa pun boleh, selagi mana orang tu dia doa daripada hati dia, dalam bahasa Arab ke, dalam bahasa Malaysia ke, dalam bahasa Inggeris ke, selagi mana orang tu doanya datang daripada hati, Allah Subhanahu Wa Taala akan menerima doa mereka. Dan seperti mana yang telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqi da'watal mazlum, berhati-hatilah dengan doa orang yang dizalimi. Kenapa? Kerana antara doa itu dengan Allah Taala tiada hijab. Jadi semoga Allah Taala memberikan semua yang terlibat dalam misi sumuk ni, misi kemanusiaan ini, semoga Allah Taala memberikan kekuatan kepada mereka. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan istiqamah kepada mereka. Semoga misi mereka berjaya. Semoga bantuan sampai kepada yang selayaknya. Semoga yang cuba menggagalkannya gagal di dunia dan gagal di akhirat. Semakin mereka menzalimi orang Islam, semakin Islam tu dikenali oleh semua orang. Kalau ikut data ni, makin ramai orang masuk Islam semenjak pembunuhan beramai-ramai yang berlaku di tanah Syam, di bumi Kudus. Dalam hadis Nabi kata apa dia? Allah Ta'ala boleh je menguatkan agama ni dengan disebabkan oleh lelaki yang fajir. Orang jahat pun, kerana orang jahat, agama jadi kuat. Jadi dekat tanah Syam, orang Islam dibunuh beramai-ramai, dekat tempat lain semua orang start masuk Islam. Ni yuriduna liyutfi'u nurallah, mereka cuba nak memadamkan cahaya Allah Subhanahu Wa Taala, tapi Allah tetap akan menyempurnakan cahayanya. Walaupun orang kafir, orang zalim, walaupun orang musyrik, musuh-musuh semua ni tak suka sekalipun, Allah Taala tetap akan menyempurnakan cahayanya. Semoga Allah guna kita untuk nak menyebarkan agama. Sekali lagi, mari kita sama-sama mendoakan semua yang terlibat, semoga Allah Ta'ala memberi kejayaan kepada mereka dan kepada umat Islam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.